tahun 633 Masihi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan arahan berani, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Misi itu dipimpin oleh seorang panglima yang namanya kelak menggegarkan empayar dunia, Khalid ibn al-Walid, Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Beliau memimpin 18,000 tentera menuju Ubullah. Di sempadan, seorang gubernur yang angkuh telah menunggu. Namanya Hormuz. Hormuz memandang rendah terhadap tentera Arab. Dia memiliki pasukan elit lengkap dengan perisai besi dan pasukan berkuda berat bernama Katafrak. Dia tidak takut, namun merasa terhina dengan ancaman dari tentera Arab. Hormuz bergerak ke Kazima untuk menghancurkan tentera Islam. Khalid telah mengatur strategi. Tentera Islam dengan kelengkapan yang ringan. Wah, menarik kan kisah tadi? Kalau nak tahu sambungannya, jom sama-sama tonton di Durio Plus. Imbaslah kod QR berikut untuk ke channel Pi TV di Durio Plus.